Kalau cikgu bagi tahu yang musuh utama seorang trader tu adalah emosi sendiri, korang rasa betul ke tak betul, guys? Sebab apa cikgu bagi tahu musuh utama seorang trader tu adalah emosi sendiri? Sebab apa, geng? Sebab cikgu tengok trader sekarang ni, bila candle bergerak sebatang je dekat M1, dia orang dah FOMO nak entry. Padahal tu dekat M1, dia orang tak check lagi dekat time frame lain. Lepas tu bila loss je terus revenge trade. Ada juga yang bila profit sikit, diorang takut nak hold. Akhirnya bukan market yang hancurkan diorang punya account, tapi emosi ini yang hancurkan diorang punya account. Ramai trader sebenarnya tahu je nak entry dekat mana, tapi diorang ni tak boleh nak control emosi diorang bila masa market tu floating sikit. Maknanya diorang entry, lepas tu mega sekejap. Diorang tak boleh nak control benda tu, and then diorang cut. Ataupun satu lagi, diorang dah profit dah minggu ni, tapi diorang still lagi nak trade. Akhirnya MC. Itu sebab korang tamak. Ready ni kan, bukan tempat untuk kita battle dengan market je, guys. Tapi kita battle dengan diri kita sendiri, dengan emosi kita sendiri, guys. Korang pernah tak jadi macam ni? Bila kita loss je, kita emosi, lepas tu account kita hancur. Cuba korang komen jap. Berapa ramai yang pernah lalui benda ni? Cuba kau komen jap. And then jangan lupa untuk follow account Chico ni, like and share video ni, guys. Aku nak tengok je apa masalah korang dalam trading.